Siapa kata naik bukit tak boleh? Boleh tau. Kita pergi kerja tapi mak ayah mesti sorang-sorang kan dekat rumah. Apa kata beli tuk-tuk 3 roda kita ni untuk memudahkan mak ayah nak pergi jalan-jalan, pergi kedai, nak pergi masjid, nak pergi mana sajalah. Untuk tuk-tuk 3 roda kita ni boleh tampung 250 kg ke bawah dan juga mempunyai 3 seat. Ada 1, 2 dan 3. Kedua-dua seat kita ni kita menggunakan leather seat yang lembut. Siapa-siapa nak duduk memang selesa. Kalau nak duduk seorang-seorang tak perlu risau sebab untuk seat kita ni kita boleh jadikan kepada satu seat. Untuk seat yang besar kita sediakan dengan handrest dan juga backrest. Jadi nak duduk lama-lama memang selesa. Untuk storage box kita ada 3 kompartmen. Yang pertama yang paling besar ni kita ada lock juga tau. Yang kedua dekat tengah. Dan yang ketiga kita ada dekat bahagian hadapan. Kalau nak bawa anak-anak tak perlu risau. Kita ada seat baby dan juga handle mini ni. Bahagian handle kita ada horn, signal kiri, kanan, lampu dan juga indikator bateri, kilo per hour dan juga gear 1, 2, 3, D dan reverse. Untuk brake kita ada 2 brake tangan dan juga 1 brake kaki. Full charge selama 4 jam, kita punya tuk-tuk 3 roda ni boleh pergi sejauh 30 km. Untuk tuk-tuk 3 roda kita ni ada 2 color merah dan juga color hijau. Jadi, mak ayah macam mana nak dapatkan kita punya tuk-tuk 3 roda ni, boleh datang di Al-Fatih Tosheng Melaka sementara stok masih ada tau.